Sudah macam-macam lah kan. Jadi kan, okey, ni cerita dekat Indonesia pula ya. Tayar pesawat Garuda Indonesia tercabut ketika mendarat. Oh, menakutkan, menakutkan. Okey. Pesawat yang malang ini actually pesawat jenis Boeing 737-800 Garuda Indonesia daripada Jakarta Soekarno-Hatta, dia pergi ke Tanjung Pinang, kalau tak salah di Riau lah. So lepas mendarat tu nak jadi cerita, tayar depan dia nose wheel dia tercabut. Tayar nose wheel dia tercabut. Macam kita boleh nampak dalam video tadi, dan even inilah gambar tayar tu tercabut tu. Jadi penumpang nampak tu panik even kapal terbang tu masa landing tu pun dia dah bergoyang kiri kanan apa semualah. Tapi alhamdulillah pilot dapat mengawal kapal terbang tersebut semasa mendarat, dan tak ada kecelakaan ataupun kemalangan jiwa dilaporkan. Semuanya selamatlah. Jadi kapal terbang tu dia kena sangkut dekat sana, dekat Tanjung Pinang. Kena check dulu apa semua, kena repair apa semua baru boleh terbang semula lah. Okey, ramai yang dah bertanya lah, ramai akan bertanya macam mana boleh tayar tercabut pula ni kan. Okey, biasanya tayar kapal terbang ni kalau dia tercabut macam ni, biasanya disebabkan oleh mechanical issue ataupun masalah bearing. Dia ada inside bearing dengan outer inner dengan outer bearing. Mungkin bearing tu ada masalah. Dan kenapa boleh jadi macam tu, masalah bearing ni issue maintenance ataupun mungkin disebabkan oleh ada corrosion, ada proses karat, proses pembentukan karat dekat area bearing tu apa semua. Ni engineering lagi arif lah nak explain pasal benda ni. Tapi basically yang biasanya berlaku lah actually because of inilah masalah bearing, masalah corrosion, masalah teknikal yang lain yang boleh menyebabkan tayar tu. Sebab tayar tu bila dia landing kan, stres yang dikenakan masa landing, masa take off, lama-lama dia akan sampai masa dia akan jadi problem macam ni lah. Sepatutnya kita ada schedule inspection untuk check bahagian-bahagian kritikal kapal terbang ni kan. Tapi itulah kan, benda nak jadi kan, benda nak jadi dia jadi jugalah kan. Tak kira lah kita check macam mana sekalipun, benda kalau nak jadi dia boleh jadi. Okay, so itulah actually yang berlaku di Indonesia, negara jiran kita. Semuanya selamat alhamdulillah, dan tidak ada kemalangan jiwa dilaporkan. Itulah sekian Abang Kapten Malaysia. Semoga bantu. Alright, Assalamualaikum.